Tu Ramadan tiba lagi, Oyen menyambut bulan mulia ini dengan azam untuk menjadi kucing yang lebih berdisiplin dan bertakwa. Suasana sunyi pagi buta menyaksikan Oyen bangun bersahur dengan sedikit kibbles dan air kosong demi bekalan tenaga seharian. Matahari mula meninggi, Oyen mula terasa dugaan lapar dan dahaga yang menguji kesabaran di bawah bahang cuaca yang terik. Oyen memilih untuk tidur lebih lama bagi mengelakkan pembaziran tenaga dan mengawal nafsu makan yang membuak-buak di hati. Walaupun perut berbunyi nyaring, Oyen tetap tabah menahan diri daripada menyentuh baki makanan yang ada di dalam mangkuknya. Petang menjelma, Oyen berjalan perlahan menuju ke bazar Ramadan untuk melihat kemeriahan suasana tanpa membeli secara berlebih-lebihan. Bau ayam percik yang harum menusuk hidung, namun Oyen berjaya mengawal nafsu dan menjaga batasan sebagai kucing berpuasa. Oyen pulang ke rumah dengan tenang, menunggu detik berbuka puasa sambil berzikir kecil di dalam hati yang penuh sabar. Azan maghrib berkumandang sayup-sayup, Oyen segera menjamah kurma dan meminum air dengan penuh rasa syukur atas nikmat Tuhan. Selepas kenyang berbuka, Oyen membersihkan diri untuk bersiap sedia menuju ke masjid bagi menunaikan solat sunat tarawih berjemaah. Oyen duduk diam di saf belakang masjid, mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang sangat menenangkan jiwa dan fikirannya. Setiap malam Ramadan diisi dengan ibadah, menjadikan Oyen seekor kucing yang lebih tenang, penyabar, dan kurang sifat marah. Minggu terakhir puasa, Oyen tekun membantu Putih mengemas rumah sebagai persiapan menyambut hari kemenangan yang bakal tiba nanti. Pejam celik, sebulan berpuasa hampir tamat dan Oyen berjaya mengharungi segala cabaran nafsu dengan penuh kejayaan yang membanggakan. Gema takbir raya mula kedengaran di udara, menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan tibanya Syawal yang penuh dengan kegembiraan. Pagi 1 Syawal, Oyen mengenakan busana raya yang segak dan saling bermaafan dengan Putih serta anak-anak tercinta. Selepas solat sunat Aidilfitri, Oyen membawa keluarga kecilnya menuju ke tanah perkuburan dengan perasaan yang sayu dan tenang. Oyen duduk bersimpuh di sisi pusara arwah ibu dan bapanya, mengenang kembali jasa serta kasih sayang mereka dahulu. Doa tulus dipanjatkan buat kedua orang tuanya agar mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan hamba yang beriman. Syawal kali ini memberi makna besar buat Oyen, sebuah kemenangan sejati selepas sebulan berjuang melawan nafsu dan diri.